Hai guys, Ari di sini. Dalam video kali ini aku rasa aku macam nak main game. So, dekat sini aku dah pilih satu game yang aku rasa sesuai untuk aku main. So, jom kita main. By the way, nama game ni adalah Amanika. Korang boleh download game ni dekat Play Store. Free je game ni. So, aku tak tahu sangat tentang story dalam game Amanika ni, tapi kita akan sama-sama tengok. Okay? Jom. Oh, kena pilih bahasa Tak ada bahasa Melayu. Tak ada. Ambil English. Oh, dia terus masuk dekat dalam gameplay terus. Dia tak ada macam intro ke apa. Awak dengar seseorang menjerit in the hallway. Dekat hallway ni kaki lima lah, dekat bahagian luar, laluan dekat bahagian luar tempat tinggal kita, macam dekat apartment. So ya, okay, kita tengah tidur. Laki ke perempuan tu? The door is locked. Pintu kunci. Selalunya kunci ada dekat door lock. Kunci ada dekat pintu kunci, lubang kunci kot. Selalunya mana ada. Selalunya orang tak letak kan kunci dekat lock, dekat lubang kunci. Selalunya orang letak dekat macam tempat sangkut dia. Dia macam ada tempat sangkut khas untuk kunci. But now it's not there. Okay. Okay. Almari baju, wardrobe. There seems to be some kind of fuss inside. Ada benda kat dalam? No. At least bukan sekarang. You are scared to open the door. Kita terlalu takut untuk buka pintu almari. Oh, Swiss ke ni? Oh, lampu. Alright. Tak ada apa. Oh, boleh tekan. Why is the key in the... Oh, ada kunci dekat dalam pasu ni. Apa pasal dia tanya? Bukankah ni rumah dia? Kenapa dia mempersoalkan benda tu? Apartment key, nice. So, apa ni? Ibu cakap aku lebih baik tak minum kopi. Tapi sekarang aku dah besar panjang dan aku boleh buat aku punya sendiri keputusan. Apapun, the coffee is over. Okay. Kita keluar terus lah. Sekejap, mana pintu keluar? Oh, ini. Oh, jap, aku kena tekan sini kot. Ni. Wait, what? Yeah. Use. Nice. Get out. Apa kata kita pergi ke sebelah kanan dulu, tengok apa ada. Oh, boleh ambil Nice. What the hell is that? Lipas? Bukan. Laba-laba. Kita ke yang ketuk? Apa ni? Silence. Senyap je. Hello, makcik? Oh, aku tak boleh baca kat situ.
Oh, perempuan ni penat je, dia tak mati. Nice. All cover with bruise. Dia, perempuan ni dia penuh dengan luka-luka. Calah. What? Dia orang colek, makhluk-makhluk tu colek dia punya baby.